sekarang kat pasar. Semua orang nak beli daging. Pembekal kambing segar. Pi nak pergi bahagian ayam. Ayam. Ni daging. Ni apa? Lambu frozen. Penuh kereta. Jangan main. Hari ni ramai gila orang yang nak puasa kan. Luar biasa. Tiba baik bi licin. Oh, kat sana ikan bi. Masuk jap. Wah, ni dah clear barang-barang dia. Aduh, ramai pak. Alabi ada baju sayang. Baju sayang sama kat depan. Kat depan. Janganlah rakam. Ikan. Ikan. Bestnya. Ini yang potong 3 boleh. Sekejap bi. Kambing geram. Habis, sudah habis. Besar. Sotong katak. Gurita. Ni macam saya tak tahu nak beli apa. Ni. Apa? 20. Udang ni bi. Udang segar. Ni. Cik ni. Ikan kebun cik selaku ni. Tak nak besar sangat. Nak yang jesnas-jesnas je. Ni ada tak? Ni. Bukan tu sardin. Bukan sardin, bukan lah. Bukan. Itu ikan. Bibi. Boleh pilih kak. Ni ikan apa? Belaling. Banyak belaling. Tu ni kat pakcik. Ikan apa? Belaling. Belaling kat ni. Belaling nak beli kat sini ke apa? RM12 sekilo. Oh sorry. Oh sesak dunia. Dunia sesak. Ikan pari. Bagi 15 je kak. 15 je tunggu. Selaku ni ada? Kenapa selaku ni tak ada? Ha? Kenapa selaku ni banyak tak ada? Tengok kosong lah. Oh, masih. Bagi RM10 je belaling. RM10. Bang ada 32. Bang nak bakul? Kita dah beli dah ikan pelaling. 15 ekor RM10. Sekilo RM10. Bawa beg tapi tak nak ambil benda ni. Beli udang. Nak udang? Masak sambal. Bi. Nak ikan keli tak? Boleh balado. Ha? Hidup. Siap. Jom. Ramai. Banyak. Dia kata. Tengok lubang Bi, ni ada udang. Wah. Banyak lubang lah, Bi. Besar. Cantik ni.
Asal ramai sangat kat sini? Kenapa orang ramai? Ini lepas ni Oh lama Bibi. Bibi kita jumpa sekilo RM8.8 ni dekat sini. Raja Fish. Telur ikan. Kak pecah kak nanti telur. Letak atas telur. Nak mudah je dia. Kau bayangkan dia nak ambil barang, lepas tu dia letak atas telur. Pecah lah telur tu. Telur ikan kan lembut. Shellfish kan? Memanglah shellfish. Fish. Tapi kedai tu murah tu. Ramai gila orang. Tengok bawah ni Pak. Wah, kita masuk bahagian sayur. So kita cari sayur dulu, okey. Kita nak pergi cari mangga kecil, mangga muda kot. Wah. RM30. Dekat tempat sayur 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 di sini. Wah. Tempat sayur tenang sikit lah. Ini bawang. Abi tu. Mango. Abi ni. Kita jumpa. Ni Bibi atas. Kita cari ni lah. Kita nak buat jeruk. Okey. Kira macam mana? RM6 1 kilo. Dah jumpa. So dia ada dekat lot 215. Let's pilih. Atas tu masam, bawah ni manis. Jadi kita ambil yang ni lah. Besar-besar macam ni. Tak nak banyak. Besar macam ni. Dah masak-masak Bibi. Macam nak buat jeruk kalau dah masak-masak? Ambil atas lah, tak masak lagi kot. Cik ni tak? Jom. Yang betul-betul kecil tak masak. Yes. Masuk dulu sekejap lagi pilih balik. Saya nak buat jeruk macam ayah buat tu. Jeruk mangga. Mangga buat baik tau. Bukan lipas. Minyak apa? Getah. Minyak lah. Mangga tolo. Dia kalau boleh kecil lagi. Susah dah nak cari yang kecil. Dia macam main gaib je kan. Sampai suka kecil-kecil kan. Maknanya ada fungsi dia juga, kecil ke besar dah. Yang besar tak nak. Busuk. Ada kecil lagi. Besar. Dah tak ada lagi kan. Alah, ni banyak ni Cukup tak ni? Biar cukup tak? Mana? Tak tahu nak buat macam mana. Ni nanti kita nak potong-potong. Nak buat jeruk. Okay. So kita dah dapat mangga kita. So nanti kita buat jeruk. Kita akan buat video lain, okay? Banyak weh. Ni dah. Ni ada? Lele. Ibu tak pakai spek hitam dah? Ya, tiga. Ya, ada dia 30. RM6 3 porsi. RM6. Kita cari kat akak ni. Lot 215. Kita nak cari serai kunyit. B.
Nak cari serai, kunyit, macam simple-simple. Ni, yang tak ramai orang. Cari kat sini lah sebab tak ramai orang. So, kita nak. Thank you. So, kita nak cari ketumbar. Lepas tu serai kena ada. Dikata. Lepas tu nak cari cili. Kita nak ambil cili. Cili. Bawang merah tak ada? Tomato nak masak rasam. Tomato. Oh sorry, kenapa? Satu plastik. Sorry ya. Okay lah. Banyak ni bawang. Itu kau ini. Garam, tu garam So, kurusnya. Presiden lah. Ini satu ikat berapa? Saya nak separuh boleh? Boleh. Nak separuh boleh? Boleh. Keluarkan ni. Sebab banyak. Boleh. Lepas tu ada apa lagi ni? Oh, halia. Halia and kunyit. Halia. Halia besar gemuk macam ni senang. Oi, halia kau besar. Nak jatuh. Maybe on Monday, on Monday I will ask my Time ni. you can picture lah from client. Then So kita ambil. Actually, after we do the wrong submission, the officer, the IC will Feedback. for us give feedback, and then we will arrange what date and time that we have to do the counter. But maybe next week we just hold on saja lah. Don't need to wait lah. Biar. Kita nak tanam. Tanam, kalau nak tanam kena cari. Yeah, then after we do the we jumpa the IC, they can checking semua dokumen. If okay, keluar satu bill, as you know lah, and then bayar dan settle lah. Nak cik dah ada mata tu. Kan sebab kau nak tanam, sibuk lah kau nak tanam. Orang datang nak beli, nak masak. So I will ask I will ask Adila lah, my colleague to bring the hard copy, the preset or post set, I don't remember, then send to the return lah. Ni kita punya barang. Jom kita tengok berapa ringgit. So korang rasa berapa ringgit? Aku rasa macam 15 kot. Bayar. Dah jangka ini 18. Ha? 18. Dandan aku 15 dan 18. Dia ambil daripada harga aku. Tak, juga. Tak ada. 18 tadi. Berapa? Yang pria Bangla ni dia tak rasa pahit kan? Pahit juga. Pahit tapi dia kurang. Kan kurang pahit kan? Ni selalu orang kedai bawa masak. Sebab dia besar. Dia mahal lagi ke dia murah lagi daripada yang tu? Murah. Pak. That's why lah. Satu peri kecil tu bila masak dia still pahit juga lagi. Kan kita tak ramai kat rumah. Terus
Oh, nak makan, makan. Tadi 29 Dah tu je lah. Salah 29. Rupa-rupanya kan barang sayur dia lagi mahal daripada barang basah. Tapi yelah sebab kita ambil banyak jenis kan. So terima kasih. Lepas tu kedai abang ni bagus. Kedai abang ni bagus sebab dia layan. Dia melayan. Oh yeah. Apa udang dengan ketam. Sebab ikan kita beli 15 ekor RM10 je. Sebenarnya dia lagi murah lah, RM8. Kau kena tengok. Kalau kedai tu ramai mesti ada sebab. Kedai yang tadi tu murah. Oh, sini ada mangga juga. Sini pun ada mangga. Mangga. Kalau macam ni mesti dia murah. Ramai orang mungkin dia mahal sikit. Sebab apa? Sebab dia tak ramai. Orang tak ramai. Oh, kedai ni ada lalam mokong. Dahsyat lah. Dahsyat. Comel. Tokek besar. Mana lelaki aku ni? So aku bawa korang macam mana jadi aku untuk menempuh jalan-jalan di sini. Masalah. Ada mission. Bumper. Aduh. Pici demang. Macam gila. Abang sekejap. Licin sangat. Sini licin sangat. Mana? Saya nak yang hitam tadi. Oh ni. Mahal lah 38. Jadi sekarang mesti carikan 38 50 sen sekilo. Dia orang cantik. Handphone siapa? Korang ingat jangan letak macam tu. Letak dekat dalam beg. Tahu? Letak dalam beg supaya tak jatuh. Tu ada telur. Udang. Sekilo 30. Murah sikit. Dari 38. Lagi apa bang? Kat sana. Apa yang beratur? Oh bayar. Dia tak larat dah. Nak jalan besar gila pasal ni. Ramai. Mau tengok dia dah suruh keluar depan. Okay. Kita timbang dulu 2 ekor je. Nanti potong 2. Besar. Cari betina. Ni. Betina. Hitam betina banyak isi. Cuba suruh dia timbang dulu kan. Bos nak timbang dulu boleh? Nak tengok berapa? Timbang dulu Tengok berapa? Tak ada telur lagi. Ni jantan tau. 33 boleh. Apa tak? Tak payah saya buat. Saya ada. Beg aku jatuh. Kotor. So kita dah habis dah. So kita tengah turun. Nampak tu. Kita dah habis shopping. Kita dah habis shopping dekat sini. Tadi beli ketam RM33. Besar lah. 2 ekor. Betina. Ada telur. Ikan kita habis RM10. Sayur lah. Sayur mahal sikit. Sayur RM30. Udang yang first kita pilih tu RM13. So kita pergi 2 kedai. Satu lagi udang 400 gram macam tu dalam
RM10. Sekilo 25. Korang kirakan lah. Ngam tak harga dia tu? Okey lah. Kira udang habis RM23. Okey lah. Murah lah. Murah. Apa kat sini? Pentingnya kucing-kucing dekat sini. Masya Allah, cantik. Rupanya rupa paras je weh. Tengok betapa penuhnya parking kat sini tu. Aku sarankan jangan parking kat sini. Korang pergi cari Ninso. Okay. Korang pergi cari Ninso. Tu lah, nampak tak Jubin tu kan? Jubin tu, depan Jubin tu. Kalau korang daripada luar, daripada jalan raya sana, korang pergi parking depan Ninso je. So korang jalan sini. Menapaklah sikit. Alah comel. Alah sayang. Comel ni. Alah. Comel sangat. Okay. So menapak je lah kat sini. Ni. Okay, menapak sini. Kalau korang masuk parking kat dalam ni penuh yang sangat-sangat. Lepas tu nak masuk ke tempat parking ni pun jam. Okay. Laluan sukar. Okay. Lupa nak basuh tangan. Ni lalu shortcut. Sebab parking tak ada. Semua orang nak pergi beli untuk berpuasa. Malah nak keluar lagi kan. Penuh. Nampak tu. Jam nampak tu. Nampak tu jam. Jam nampak. So kita tengok Penuh sangat. Nampak ni. Sampai ujung sana tu orang parking tu. So kalau kau ada dapat parking kat Ninso ni, kau parking je lah kat sini. Dia dah penat. Kau tengok muka dia. Okeylah, sekian saja vlog kita untuk kali ini. Vlog pergi pasar cari barang. Itu vlog yang pertama pergi pasar borong selayang. Selayang. Pergi pasar cari barang. Itu vlog yang pertama pergi pasar borong selayang. Selayang. Pasar Borong Seri Kembangan. Untuk pertama kalinya kita parking kat sini. Lepas tu nanti kita akan buat masak-masak dengan apa yang kita beli tadi, okey?